Hi, welcome to another episode of the Hello. podcast this week. For this week kita ada special guest kita, Flip, Yes, sir. and episode for this week is about how to become a content creator for golf in Malaysia. Yes, sir. Okay, before we start, kita nak mention a bit. Recently ada a bit of issue macam kontroversi sebab ada incident happen at a golf course dekat-dekat sini. So masa tu korang dua ada lah, korang main sekali. Ya, kita dua tengah main dua bola. So just nak tanya korang macam what happened, apa jadi masa tu, ada anything wrong? You start with that lah. Okay, dia macam ni. Kita kat sekarang ni bukan nak explain apa yang kita buat, bukan nak defend kita decision. It's a fact lah yang aku agree apa yang kita buat tu salah lah. So just since kau dah tanya, kita just nak cakap lah, better jangan nak mic tak? Okay, cakap lah. Apa tadi? Aku cakap bukan nak defend kita punya decision, tapi just nak bagi tahu apa berlaku. Sebab ada juga beberapa orang dia just nampak kau punya apology video tapi tak nampak the video itself. Dia macam tak tahu what happened before. Dia nampak macam tu, dia orang ingat macam for them maybe some macam a bad impression lah. Sebab dia orang ingat macam you guys take it too lightly, tak serious. Tapi yalah, in a way dia orang tak kenal pun kau macam ni, dia tak tahu karakter kau macam mana. Betul juga. Okey, sebenarnya dia benda ni agak serius. Kan? Dia include ethics of golf lah, basically. So kalau golf ni, of course lah kena first thing first lah, kena sabar. Okay. Atas padang, mesti atas padang ya. Putting pun kena sabar. Orang depan putting kena sabar. So yang mana orang yang tick off lah, banyak orang macam kata aku ni tak serius sebab that's my character. Yeah. Nak buat macam mana kan, orang yang kenal aku tahu lah macam mana aku. So sekali lagi nak apologize lagi, sorry, dan takkan buat lagi lah. Okay, that's good. Amin nak tahu. Ada beberapa orang macam tanya, dia cakap aku macam, Amin, kenapa kau post video dia? Kalau kau tak post, orang takkan tahu pun. And then dia macam cakap aku berniat jahat nak memburukkan nama Flip. Sebenarnya kita memang berasa bersalah gila lah masa benda tu berlaku. So right away kita cakap minta maaf kat abang tu. Abang terus. On the way kita dah macam, Flip, terima je lah apa yang berlaku, kena tumbuk ke apa kan. Tapi jangan tubuh. Yelah. Tak boleh main Kita terima je lah, hadap je lah. Hadap je. Sebab memang kita salah. So on the way ke sana, dah memang sorry. Sampai-sampai dia marah. Kita terima je lah kan. Lepas tu aku tengok Flip bila dia minta maaf, dia gelak. Sebab dia memang macam joker tau. Joker, dia tak boleh control dia punya laugh. Dia itu nervous laugh dia. Nervous laugh. Tengok tu. Macam Sekarang aku tengah nervous juga. sebab dia gelak, aku gelak. Fikir balik insiden tu kan, nervous lagi. Aduh. Yeah, so kenapa aku post video tu is right after benda tu berlaku, lepas kena marah tu, dia cakap aku, Min, nanti kau post video, aku akan stitch, aku buat apology video. Okay, so that's why aku post. Post awareness lah. Awareness, and also aku tunggulah dia buat apology video sebab makin lama makin banyak dah komen maki-maki kita orang. Aku macam asyik message dia macam, Flip, kau bila nak buat video stitch ni, nak explain what happened? Dia tak explain after like 1 or 2 days kot. Rupanya sebab dia demam. Tengah demam tu. Sebab masa tu Suara kan, pun tak ada. tanya juga Amin kan macam ni dah banyak orang komen, dah banyak views, banyak orang marah dah ni. So macam Flip tak nak take action anything ke daripada apa jadi kan. Lepas tu So aku decide untuk take down the video daripada benda ni lagi serius. Sebab benda tu dah serius lah. Takut lagi serius orang kecam nama buruk aku dengan Amin kan. Yeah. So we decide to take down the video and then I post the apology video kan. okay. Dan harap-harap settle masalah ni dekat situ lah. Supaya tak drag on lagi. Saya masa tu pun dah cakap dengan orang tu, dah minta maaf, dia dah marah, dan okey je lah. Lepas tu. Yeah. That time terus settle lah. And then the whole round tu,
lagi berapa lah? 14 lubang kot. Kita still belakang dia. Memang kita belakang dia sampai the end. At the end, abang tu dah macam, okay lah guys balik macam tu. Dia dah baik dah basically. So, mistake aku is just, aku post it bagi semua orang tengok. Sampai 50,000 kot. Orang tengok, view sampai 50,000. So aku tengok masa tu pun komen pun dah beratus-ratus. Orang just macam marah maki-maki semua. Tapi okay lah, dah habis. I mean like the most important part is settle orang tu at that day, then okay lah. Tak ada anything lah. Ya. Dah selesaikan orang tu, kita orang alhamdulillah lah tak kena muka dia atau kepala dia. Memang Ya Allah. that's the worst lah. Yeah. So alhamdulillah kita boleh put this behind and kita move forward lah. Ya, okay lah. Jadi iktibar untuk semua golfer kat luar sana supaya jangan memandai-mandai. Yeah. I mean like normal lah. Everybody makes mistakes. Dan penting kita belajar dari itu and Betul. move forward. Belajar. Okay. Done with that. Then we continue back on our topic. Content macam mana nak jadi content creator for golf in Malaysia? So hari ni, minggu ni kita punya guest adalah Zahin Flip lah. Nama dia Zahin. Okay, dia adalah content creator golf di Malaysia. Aku nak kau cerita sebenarnya susah tak jadi content creator kat Malaysia ni? Dapat payment yang banyak ke tak? Dapat payment ke pun? Dapat payment ke? Apa? Ada perks ke tak? Okey. Jadi content creator ni dia ada dua. Dia senang, dia tak. Saya nak cakap dia senang dan juga dia susah. Dia senang in terms of, kalau senang ni in terms of orang kenal, kita boleh buat connection. Aku jumpa korang pun dekat sini juga kan. Dekat range. So senang untuk mingle lah dengan orang. Kalau susah ni pula mostly editing parts je lah. Korang pun tahu. Malas tak malas je. Macam editing tu more pada macam kalau kita buat sendiri lah. Kalau ada team, maybe dah ada dedicated editor tu buat sendiri. Kalau tak, kita sendiri kena edit lah. Betul. So that will take some time. Dia santai. Contoh kita record, kita main 18 hole. Kita main orang. Dah main dah penat. Balik nak kena edit. Jadi ada orang sama flight dah terkenakan nak video. Nak video. Tak tahu. Memang lah. Masa tengah main tu, kan kau record video kan, dia orang macam alah tak payah record, kacau lah, slow lah. Tapi bila dah habis tu, Sekejap, video mana video? Video aku swing mana tadi? Padahal dia nak video tu. Bedi aku tadi dapat tak? dapat kan. Itu sebenarnya boleh charge tu. Itu boleh kita main dengan siapa macam kalau aku selalu main dengan kawan-kawan, tak kisah. I'll do it for fun lah. Betul. Kalau dengan kau memanglah tak kisah. Kalau macam dengan orang mungkin berkira juga lah. Kenapa kau start recording your ni content? Tak ada orang belakang marah ke? Slow lah kan? At awal-awal tu memang ada lah orang belakang tegur, slow lah apa benda, sampai marshal pun datang kan. So kadang kalau dia basically kalau korang tahu shot korang tu, direction apa benda semua, kalau atas fairway all the way senang lah. Kalau macam dah masuk hutan sana nak cari lagi bola benda semua susah lah. Kita nak apa letak pace ball lagi, nak set up kamera lagi kan. What do you think? Bagi aku kau senang je kot sebab kau hanya record tee shot kan, masa tee off je kan. So kalau nak record every shot tu yang susah kot Kalau macam aku selalu tengok traffic lah. Macam hari tu kita main, like semalam kita main ramai. So aku tak nak ambil every shot. I'll just take tee shot, lepas tu dah ciao topak. Sebab kalau macam I think like macam most yang aku tengok on YouTube, diorang buat belakang memang tak ada orang lah. So diorang pergi time non-peak hour untuk buat. So masa tu macam memang lenggang lah. You want to take like multiple mulligans pun tak ada kacau. Semalam kita main dekat Miracle punya golf tournament. Kita main kat Miracle Golf Tournament. So aku bila tengok video aku balik, first hole aku tak ada video sebab ada 3 flight kat belakang kot kan. So memang tengah traffic jam kan. So that's why aku tak record lah. That's why aku tengok aku tak ada video first hole. Aku record sendiri. Aku record sendiri. So untuk jadi content creator, bila kau nak record, nak cucuk tu kena berpada-pada lah. Sebab
walaupun kau tak slow kan, macam ada juga beberapa insiden yang content creator ni dia tengah tunggu orang depan, tapi orang belakang tengah tunggu dia, tapi dia pasang kamera. So orang belakang marah, dia ni slow sebab dia pegang kamera ni, padahal dia tak sedar yang dia tengah tunggu kat green. So Ada juga assumption tu. yeah. Macam kena tengok, see the situation lah, read the situation lah. Kena be aware of it lah. Jangan, since kau dah content creator, kau buat kepala kat situ kan. Aku content creator nak support club ni benda semua. Tak semestinya lah. Okay, that's good. Ada? Ada yang macam dah terlalu, maybe dah followers dah banyak, dia rasa dah viral, dia buat kepala lah. Dia buat kepala lah. So best jangan reject macam tu lah. Just be humble lah. Okay, so soalan dia, as a content creator, kenapa kau buat content, dapat payment ke? Suka ke nak tengok swing balik ke? Mostly is tengok aku punya, macam nak cakap, nak tengok balik lah. Kira macam reminder untuk aku kenapa, macam nak cakap, untuk memories lah. Simply untuk memories je. Tapi kau ada tak macam kau tengok balik, kau review balik, okay ni hole ni aku share sebab tengok swing aku masa tu, sebab macam okay lah, tengok video aku semalam yang aku sorry tak tahan. yang aku share sebab aku salah sebut nama orang tu. Lepas tu aku tu share. Alamak. Kebetulan lepas tu bila aku tengok balik swing aku kat video tu, memang teruk lah swing aku macam laju sangat. Lepas tu tak share lu. Itu lah, boleh kita, lepas tu satu lagi boleh tengok preview back lah kan. Apa yang kita salah, apa yang betul tapi kita tak buat, macam tu lah. Betul, agree. Sebab aku ternampak juga semalam kau dekat belah kiri, lepas tu tengok third shot, kat belah kanan kau macam dengan sebelah flip. Aku tak tahu lah itu yang kau masukkan ke, itu ke yang kau shank, tak kot Yang mana? Aku tak ingat lah. Aduh, nampak sangat banyak sangat shank. Mana tapi best lah, boleh tengok balik kan. Almost eagle kot semalam Andy. Almost eagle kot. Ya, almost eagle kan. Video tu ada record tak? Yang part last tu. Tu kena check balik lah. Aku lupa nak record. Eagle chance, betul. Bola first shot 7 wood 208 meters. Betul, draw apa, ikut bangi hole 9. Panjang bangi dia tee off ni dapat sini. Lepas tu second shot pakai 9 wood about 160 meters on green. Part tu patut dia straight je, tapi aku macam tak confident, aku ambil kanan sikit. Bola tu stop betul-betul sebelah pit. Patutnya dia ke kiri sebab bola Zaim ke kiri tau. Tu aku nampak bola Zaim tu belum masuk, dia ke kiri, tapi aku tak nampak dia set up macam mana. So tu aku macam ni akan ke kiri, akan break left. Dia break left dia sikit sangat. So salah green lah, bukan salah dia lah. Tak, salah aku, salah. Apa-apa salah aku. Tak ada salah green. Dapat berdiri lah. Dia okay. So far as a content creator, kau dah dapat belum macam job ke payment ke? Sebab aku dengar content creator buat review makanan lah, review kereta lah, dia nampak banyak gila kot. Content creator dalam golf ni ada boleh cek makan ke? Setakat ni tak pernah dapat lagi tengok tu. Aduh. Dapat tak main free ke, dapat golf ball ke, golf club ke? Dapat main free tu dapat je, tapi kena buat content untuk dorang lah, of course kan. Macam collaboration lah. Okay lah. I think once dah dapat collaboration, it's a good start lah. Once dah dapat collaboration is a very good start. Sebab at least macam certain parties dah bagi kau recognition, okay, they see you as a content creator, they want you to produce like some content for them. Then kalau in future, you can use that as a benchmark or like a reference point untuk ada future brands yang nak collaborate. Kau kerja apa? Yang kau ada kamera banyak semua ni, rajin buat video. Sekarang buat kerja apa? Kerja account. Content. Okay. Account tak kena pun dengan content creator. Biasa content creator yang macam dulu dancer. Tapi okay tak? Sebab macam bila dia jadi accountant, tak tahu accountant macam, tapi pada aku it's like very analytical, very technical person. So bila dia jadi content creator, especially macam ni, macam dia dapat explore dia punya creative side lah. Tu
Betul, macam tu. Macam tu ya. Okay. Memang nak try lah macam mana orang ni jadi content creator, best sangat ke kan. Rupanya okey lah, ada best ada yang tak best. Dia tak ada yang macam ada yang tu lebih, ni pun kurang ni pun macam tu lah. Kurang. Aku rasa kan, kalau kau nak jadi golf content creator, memang sekarang ni tak ada lagi companies golf yang flip, I'm gonna pay you RM3,000 kau review aku punya kedai. Aku rasa tak ada lagi. Tak ada lagi. Aku rasa belum lagi lah kot. Belum lagi. Tapi aku rasa kau off to a good start sebab kau buat YouTube video. Ada apa channel YouTube ah? Zain Flip. Kat situ for every views kau akan dapat payment kan. Yes, Oh, aku belum dapat lagi kot. lepas subscribers 1,000. Oh, 1,000. So siapa belum subscribe lah untuk dia. Yes sir. Subscribe juga channel ni. Let's go. Let's go. So once dah dapat subscriber banyak, views banyak, kau akan dapat lah kot. Dia macam kena start somewhere lah. Ya, itu difference kat YouTube dengan kat TikTok. TikTok kau punya views 50,000 ke apa, kau tak dapat any payment pun kat Malaysia ni. Is it specific to Malaysia je atau Negara kita tak ada. Dekat Singapore ada. Dekat US ada. Dia orang pay by views. why? Malaysia tak ada. I don't know. Kalau kat YouTube kan ada iklan kan. So dia orang yang iklan tu pay for the views lah. Tapi aku tak tahu TikTok. TikTok kan ada iklan kan kat Malaysia. Ada iklan. Tapi it's just like kat Malaysia ni dia orang tak bayar kita for the views. So content creator luar negara semua dapat. Dapat. Tu yang dia orang kejar views. Oh. So patut video hari tu dapat banyak views. Patut dapat banyak. Kalau dapat payment, barulah orang boleh cakap, oh kau saja je buat benda-benda macam ni supaya viral dapat payment kan? Tak. Tak juga. Tak kan? Tapi aku nak cakap sikit lah, kau punya apology video tu, bagus. Bagus. Sebab kau explain semua benda yang perlu dia explain kan. Kau dah tengok apology video dia? Kan? First dia kata pasal kenapa dia gelak. So kau nervous kan? And then second, kenapa kau tak pergi salam dia? Aku rasa ni semua kau baca komen je ke? Yeah, of course. Kita salah satu. Kenapa orang cakap ni macam ni kan? Okay. Apa perasaan kau? Kau terasa apa? Sedih lah? Dia of course lah sedih. Kenapa orang kecam macam ni kan? Dia tak perlu pun bagi ayat-ayat macam yang negatif sangat. Sebab benda ni dah berlaku dan dah settle on that day juga. Purpose untuk video tu is for awareness lah. Yeah. Okay, lepas tu kau apologize, kau cakap apa? Yang ayat yang kau cakap tu, yang kau cakap tergood shot tu kan? Kau tak explain. Kau just cakap, tu memang aku salah, kau cakap yang tu. Itu memang bagus. Orang pun cakap, tak perlu cakap pun. Okay lah. So memang tak perlu cakap. So apology video kau bagus. Macam ada orang tuliskan. Ada orang tuliskan ke? Semua dia dari hati. Dia very detail oriented person. Bagus. Memang dari hati. So itulah aku nak cakap. It's good lah. So lepas ni kau rasa lagi semangat kau nak buat content ke? Kau macam aku tak nak lah, aku nak main golf senyap balik rumah. Dia macam tadi aku cakap, macam content ni best untuk memories. Mostly untuk memories, untuk kita simpan untuk masa akan datang. Bila kita tengok balik, oh time ni aku buat macam ni. Hari tu aku main kat sini, aku main dengan korang. So kita boleh tengok flashback memories tu. Itu je nak post kat TikTok tu, just for that particular reason je. Tak ada macam untuk aku post ni untuk orang views, orang kenal aku, tak ada pun. Tapi kalau lepas ni ada similar incident jadi, nak post lagi tak? Itu kena betul-betul tengok dulu from every direction lah. Kalau macam hari tu kan video tak terima orang ramai sangat. Aku rasa video tu yang hari tu untuk awareness okay, tapi maybe letak disclaimer sebelum tu.
Disclaimer. Macam disclaimer letak sebelum macam okay benda ni dah minta maaf dah settle. So this is just what happened lah. Sebab orang So pun tak kalau tahu dah ada pun. disclaimer, orang tak baca, tak faham, tu masalah dia lah. Betul. Itu apa yang tu lah, kena tengok from every direction lah. Nah, ya. Tapi kita ni we're new at this kan. Kita tak tahu video macam mana yang akan dapat kecaman. Ya. So ni first experience, so kena do better lah. Ya, kena do better. It's a good experience lah. So, aku rasa kau patut continue kau punya YouTube golf tu. Cuma jangan edit banyak sangat. Kalau tak nanti macam hari tu kau baru post video bulan lepas tapi tu main 3 tahun lepas. Itu macam cakap. Dia in term of editing tu, aku rajin ke tak time tu. Kalau aku rajin, 18 terus. Post. I think in terms of editing tu maybe sebab aku macam banyak experience kan. So macam kau kena pemudahkan workflow kau. Workflow. Okay. So dia macam mana lah? Sebab macam hari tu yang aku edit video football kan, kita orang dia tu dalam sejam 2 jam. Siap. Di mana? Semalam. Semalam. Tu dalam 2 jam siap. 2 jam siap. Apa? So kau kena Passionate. workflow tu boleh lajukan lah. Aku rasa kalau paling laju so far Mirror tu. Mirror. Ha. Dia in term of editing kan, kalau kita export raw kan, dia punya colour tu tak berapa nak cantik tau. Dia macam blend kan. So bila aku yang lama tu aku try colour dia tu lah. Dia tu yang lama tu. So kalau kau nak colourkan lagi senang, bila kau shoot tu, kau pakai lock profile. Lock profile. So dia tu dia ikut different camera. So different camera ada profile dia sendiri. Basically dia di lock. Dan kalau macam kita orang ni kita pakai DJI tu, bila kau nak edit tu pakai CapCut. Macam contoh aku pakai CapCut sebab senang nak edit. Dan kau boleh download dia punya color profile tu kat website DJI. I see. So dia memang ada based on Ada preset dia lah. dia ada preset dia. Dia panggil kalau untuk video dia panggil LUTs, LUT. Okay. So macam itu just macam kau dah ada clip tu kan, kau just letak atas tu. Lepas tu tinggal kau nak touch up sikit-sikit, maybe lighting a bit too bright ke. So tu cepat lah, aku nak buat tu jadi cepat gila. Nanti aku belajar dengan kau lah. Ajar. Boleh. Sebab this new experience lah untuk aku. Betul-betul new experience lah. Ya. Tapi as a viewer punya point of view bagi aku lah kan. Dia tak kisah sangat pasal colour lah, apa editing yang cun. Tiba-tiba ada scoreboard kat atas tu, hole nombor 1 ada berapa shot semua. Dia tak kisah sangat. Macam drone shot ke apa semua. I mean, as a content kalau kau nak buat short videos, aku as a viewer macam tak kisah sangat lah. Unless kau betul-betul nak buat YouTube video golf 18 hole, kau edit semua tu cantik-cantik je kot. Kau macam Bryson DeChambeau punya level. Tapi kalau kau boleh edit tu, kau boleh charge mahal gila kat orang. Betul So tak? kena edit kan cantik terus lah. Cantik lah. Sekali ada tracer. Take time. Itu take time. Tapi sebab dia orang ada team tau. Dia memang ada team yang khas tu do the editing. Kalau buat seorang memang lama. So kalau kau seorang dan kau main golf every day, so kau boleh burn out from editing. Itu goal aku. Aku nak kita buat podcast ni. Podcast ni kan dapat views ke apa benda, dapat payment daripada YouTube. Untuk kita buat, kita main. Kita main je. So kita main je. Kita tak payah bawa mic lah apa benda semua. Orang lain yang ikut kita guna bagi lain. Dia orang yang edit. Ada cameraman ada semua. Dia akan lepas 3 hari tu dia datang, Amin, here's the full video. Post lah. Macam tu je. Aku nak macam tu je. Kan? That's why kita start lah. First, of course, kita kena start raw dulu. Tak ada tracer. Kamera macam tak bergerak lah. Tapi video yang aku ambil dengan Flip tu actually lawa tau. Sebab dia pegang, bila aku pukul, aku pegang bila dia pukul. Itu kira lawa. Yang tu kau dah post lah? Aku tak tengok ni. Aku dah post lah. Dah post. Aku dah post. Aku punya tengah. Sebab aku tak... Sebab 9 lubang je senang. And aku tak ada tracer. Tapi aku rasa tak perlu kot tracer. Bila aku pukul, bola tu nampak tau. Tapi landing kat mana orang tak nampak lah. Cuma second shot tu, orang akan tahu lah kita land kat mana. Tapi cun video tu. Flip bawah pokok banyak. Banyak bawah pokok. Lepas tu lawa lah kat course tu kan. Kau bawah pokok, lawa gila. It's nice lah. Tu je lah nak cakap. So
Apa dia? Tak tahu benda aku cakap ni. Mana? Tak tahu kau dah ni, kau ketuk video. So once salah seorang daripada kita dah mampu bayar satu production company ke apa, which is kawan kita juga kot nanti kan. Kawan-kawan kita juga yang bukan kamera, dia yang edit juga kan. Nanti kita main macam tu je. Setiap kali kita main, dapat views, dapat duit. Macam tu je. Tu je lah. That's why I think one of the benefits buat video, buat content dekat TikTok yang aku rasa is aku dapat kenal orang-orang lain juga yang sama macam aku. Apa? Nash. Nash. Actually Nash tu aku first tengok aku cakap, ui, powernya dia. Aku rasa aku bodohnya aku ni. Asal aku tak boleh main simple macam dia. Itulah. Next question. Aku tak nak contoh. Tu lah. Tapi aku tengok dekat industri golf ni kan, dia ada tiga jenis orang. Satu yang pro, takkan buat content. Sebab aku nak fokus. Kan? Sebab kalau dia spend time buat content, dia kurang training. Dia orang tak boleh menang. Dan ada yang macam amateur players yang pun tak buat content juga. Tapi not as good as the pros. Aku rasa diorang lah yang paling patut buat content. Sebab kau not as good as the pro and no one knows who you are. Macam mana kau nak dapat sponsors? So kalau itulah yang satu benda lah kan. Daripada brands yang aku jumpa, diorang kata diorang nak sponsor pros. Tapi diorang tak dapat ROI sebab pros tak promote in terms of tak ada content macam tu. So diorang punya masalah is situ. So kalau sesiapa amateur players yang rasa macam bila aku nak dapat sponsor ni, aku perlukan funding, start lah buat video ke apa. Cuba-cuba. I mean tak payahlah effort sangat kan, sikit-sikit je. Aku tengok siapa nama tu, City Golfer pun dia baru start buat content, dia dapat banyak perks. Kan? Tu lah. City Golf. Very consistent on uploading dia punya videos lah from what I see. So dia patut dia recognize. Also dia very good golfer lah kan. Very good golfer. Apa? Tu pun content creator juga. Itu ya, so tak ada apa sangat lah. Up to you lah. Kau cakap lah. Nak tanya apa-apa? Andy, kau nak tanya apa-apa? Tak, aku macam tak benda tadi. Setengah jam lah. Lama dah ni. Okay kot. So kau ada nak hari tu macam dah dapat nama. yeah. Nama podcast ni aku dah jumpa dah. Wow. Okay. Kau nak reveal ke episod ni So ke? aku lah first guest yang tahu. First guest. Wow. I'm honored. Apa nama? Apa dia? Aku memang kat video aku purposely cut part yang kau cakap tau. Setiap kali aku pukul, lepas tu kau akan sebut. So aku memang potong. Aku make sure aku potong dulu. Okay, kita punya podcast namanya Good Shot. Good shot. Good shot. Yes. Banyak orang search. Good shot. Good shot. Good shot. Bukan the good shot ni. Alamak. Tak ada kena-guna. It's just Good Shot. Good Shot podcast. So itulah harap apa kau punya harapan ni buat podcast ni? For me, tak, aku macam just try kan. Sebab aku pun tak ada experience in podcast. Betul, aku macam buat content pun tak ada sangat. Aku just post aku main golf. So macam it's a new experience for me. Then see how it goes lah. Yes, Apa expectation kau? Expectation aku is dapat jadi the main podcast in golf dekat Malaysia ni. Slowly kita interview orang dalam industri. Tapi not just in golf saja. Aku nak juga interview orang yang macam people in business yang main golf, yang orang macam actor yang main golf ke, politician yang main golf ke. Okay, you yang main golf. Ada group. Memang ada. Ada kat golfers tu. Apa nama? Community. Apa nama community tu? Macam adaptive golfer. Yes. Actually it's a good name adaptive golfer tu. So
So anybody yang interested boleh reach out to us. Boleh reach out. Tapi aku tak nak make it kewajipan setiap episod ada guest. Sebab mana tu minggu depan aku tak dapat guest mana-mana, tak boleh pula. So nanti tak ada episode pula. Tak ada episod pula. So aku nak be able to ada episod ni dengan aku punya co-host Azhar Silent D. Tu. So itulah, thank you Flip, kau content creator yang paling konsisten buat kat YouTube. InsyaAllah will be one day will be a better known golfer. Aku tunggu video aku je ni bila nak keluar. Wah, Video aku pun tak keluar lagi. busy. Tapi make sure cut yang aku suruh kau cut tau. Nanti boleh aku nampak tak boleh. Aku Part ni mana cut. So itulah aku main dengan dia 9 hole scramble. Ya, itulah. Aku tak buat apa, aku putting je. Lain semua dia buat. Oh, ada disclaimer untuk video aku ni. Kan? Apa dia disclaimer apa? Oh, bukan. Dia dah tahu lah. Dalam video Amin dah tahu lah. Apa? Yang apa putting? Tak, apa game mode untuk video aku. Oh ya, dah. Apa dah tahu. So itulah. Anyway, sesiapa yang kalau nak buat YouTube dengan aku, kita main 9 holes, reach out lah. Dia orang kena bayar. Of course lah, kita bayar macam main je lah, macam main. Tu lah. Mana tahu. Great fees bagi macam tu. Aku adalah high handicapper. Aku high handicapper. Tapi kalau match play aku power. Tu je aku nak cakap. Itu je. Belagak tak? Aduh, kedekat. Dia memang suka rich bait aku. Kedekat lagi. Kedekat lagi. So itulah. Tak, aku just nak berkawan je. Sebab aku tengok macam video-video yang siapa yang paling latest kan. Paige Spiranac dengan Claire Hogel. Aku cakap, best lah video macam tu. Nak buat video macam tu. Tak tengok link kau share kat aku. Jangan tengok. Apa? Macam kita kena jaga pandangan kita lah. So anyway, thank you for everybody yang tengok video ni. Ya. Apa last question untuk dia. Last. Flip, kau ada anything nak cakap tak dekat new content creator yang main golf, yang baru nak belajar buat content? So, apa kau nak pesan dekat diorang? What are the do's and don't yang diorang kena tahu Kena tahu. as a newbie content creator dalam golf lah? Okay. So first thing first, kena tahu apa etiquette golf lah. Kena betul-betul study one by one. Kena apa do's and don't. Macam tengok YouTube apa yang boleh buat kat atas padang golf. Apa yang do's and don'ts lah. First thing first. Lepas tu, kalau in terms of nak buat content ni, dia tak perlu pun ambil kamera fancy-fancy. Just guna phone pun okay. Sebab Flip guna awal-awal tu guna phone dia. Guna phone, tapi setting kamera tu pun penting juga supaya tak pecah dia punya video tu kan. Bila export bila upload dekat TikTok, Instagram. Lepas tu barang-barang untuk setup tu just phone ataupun guna tripod stand ke, ataupun guna club yang Macam aku macam pakai kau. wedge. Itu buat aku terkejut Wedge juga. kosong cocok tak ada. Cocok. Lepas tu sekarang ada macam aku punya kan, cucuk je. Nanti share link. Aku suruh kau share link, kau tak share. Aku tak share lagi. Nanti Tu lah. semua equipment yang Flip guna kita letak as link video ni. Boleh? Boleh kat YouTube. Oh. And also kat TikTok lah. Boleh. Lepas tu yang untuk menyenangkan semua orang, guna phone untuk macam bagi korang kan, kan bagi ada orang, bagi korang pegang phone supaya tak lambat untuk orang lain lah. Mengasingkan korang ni dari podcast golf yang lain. Dan kenapa orang kena tengok korang punya podcast? Kenapa kena tengok Good Shot punya podcast? 3 perkataan je. 3 perkataan je. Okay, aku fikir satu perkataan lah. Satu perkataan. It's good Shot.
podcast. Apa je? Apa je? Interesting. Okay. Friendly. Bagi aku it's genuine. Sebab aku bukannya ada experience as a host ke apa. So cuba-cuba je ni. So it's genuine. Tanya aku mana boleh think on the fly. Fine. Huh? It's fine. Fun. Oh. Yeah, it's fine. Macam for me, first selalu kalau aku buat benda-benda sini, I'm behind the scenes. So kali ni macam first time Amin suruh paksa buat benda ni. Paksa. Wow. Macam okay lah, for me it's fun. It's a new experience for me. The experience. Flip. Lagi satu flip. Aku? Ha. Oh. Apa lah? Apa ya? Good. Fun. Happy. Okay, alright. Happy to be here. Yeah. So itu je lah. That's all. Yeah, that's all for this episode. Thank you, Flip. Datang. Yes, sir. Thank you. Aku nak kalau korang nak tahu siapa yang patut kita invite next, aku nak korang tulis dekat komen kat bawah. And also ada apa-apa soalan yang korang nak tahu, just tanya je kat komen tu. Any questions nak tanya Flip? Nak tanya Amin, tanya me. Mungkin ada yang tak clear ke apa yang pasal apa nak buat golf content boleh. Roger je terus.